Sebenarnya Daud, aku boleh je cakap pasal benda ni masa kita on the phone. Tapi aku pilih untuk tidak. Sekarang ni hanya kau, Mak Kia dengan Mama aku je yang tahu pasal hal ni. Dan aku nak kau pastikan dekat ofis tak ada siapa-siapa pun yang tahu pasal hal ni selain kita berdua. Faham? Tapi bos, takkanlah kawan-kawan dia tak tahu langsung? Aku tak rasa dia berani nak mengadu dekat kawan-kawan dia. Mak dia? Elok je aku baru lepas on the phone dengan mak dia. Elok je mak dia bercakap dengan aku tadi. Daud, kau kena tahu Daud. Orang ni bila dah buat salah, tak kena bagi tahu semua orang lepas dah tertanggap macam ni. Lagipun aku nak risau apa? Aku ada bukti. Apa yang dia buat dekat kereta abang aku Saif. Aku ada bukti. Bos, benda tu kan dah lama dah. Kalau benda dah lama sekalipun, boleh pulang balik ke papa aku. Boleh pulang balik ke arwah abang aku. Dengan mama aku terlantar dekat rumah tu. Aku tanya kau, boleh ke? Depan mata aku, Daud. Depan mata aku, papa aku terkejut tengok jenazah arwah abang aku Saif sampai papa aku kena heart attack meninggal dunia. Kau faham? Seri, sudahlah. Tak apa Mak Kia, sikit je lagi ni. Sikit apanya? Tu dah sampai kecut dah tangan, nanti demam. Tak apa Mak Kia, ni ada sikit lagi ni tompok ni. Boleh? Dah berjam-jam, tak ada hilangnya tompok tu. Tompok-tompok macam ni memang susah. Dah keluar. Nanti Mak Kia cakap dengan Seth. Mak Kia, janganlah. Nanti saya marah lagi Seri. Apalah ni, Seri buat sikit je lagi. Dah nak hilang dah ni. Allah! Itulah Mak Kia dah cakap dah. Tak payah basuh ni, biarkan je. Biar je. Dah, tengok mana kena. Dah, masuk. Pergi bilik. Ya Allah Tuhanku. Apa? Kau tak payahlah berlakon macam kau nak mampus sangat. Aku ni kalau nak bunuh kau bukan dengan cara macam ni tau. Tapi aku akan bunuh kau dengan cara perlahan-lahan supaya hidup kau menderita sakit apa yang kau buat kat kita orang. Baru suruh sentar seluar sikit, dah sakit, demam. Hidup kau ni apa? Memang mengada? Ha? Berlakon? Saya tak minta pun nak demam kan. Dah tu apa? Dah tu apa-apa. Pandai-pandailah kau hidup. Jangan kau nak mengharapkan aku ni bawa kau pergi hospital klinik ke suapkan kau makan ubat ke apa. Sikit pun aku tak percaya lakonan kau semua ni. Kalau awak nak suap pun saya tak nak. Saya tak harap awak hidang makanan untuk saya. Keluar boleh? Suka hati akulah aku cakap. Ini rumah aku. Kau faham bahasa lah. Kau nak aku cakap bahasa apa lagi baru kau faham? Ha? Bengap? Bebal? Ngadu dengan Mak Kia macam-macam Okay, tak apa. Nah ni. Ni kau kemas semua ni. Ni. Tak payah menyusahkan hidup orang lagi. Nah. Tak boleh sental seluar aku kan? Kau buat semua ni. Umi, sorry Umi. Seri lupa nak call. Tak selalu call. Seri busy sikit. Alah, tak apa. Suami kamu ada je telefon Umi. Saya selalu call Umi? Mesti tak bagi tahu kamu kan? Tak. Dia call Umi untuk apa? Yelah, tanya khabar Umi. Nak pastikan Umi ni sihat ke tak. Dah makan ke belum. Lepas tu jangan minum manis-manis kamu lah ni. Tak pasal-pasal kena bebel dengan dia pula. Umi sebenarnya lega tau bila Seri dapat suami macam Syah tu. Lega sangat. Seri? Apa diam je ni? Ni, nanti Seri call balik ya. Seri nak prepare untuk kerja esok. Yelah. Yelah, ingat. Macam mana kerja, banyak ke, penat sekalipun. Jaga makan pakai suami tu. Ya? Jangan abaikan dia. Ingat tu. Okay, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.